Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, kami daripada pihak Jawatan Kuasa Kerja mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesudian hadirin dan hadirat meluangkan masa bagi menyaksikan pementasan monolog Tiga Penjuru, suara sangkat yang dibawakan khas oleh budak kaki pentas. Sebelum pementasan bermula, ingin saya menjelaskan beberapa etika yang perlu dipatuhi sewaktu teater ini dipersembahkan. Pertama, anda diminta mengawal pergerakan keluar dan masuk dewan supaya tidak mengganggu kelancaran pementasan. Kedua, anda juga diminta untuk menukarkan mod telefon bimbit kepada mod senyap. Kepada penonton yang ingin mengambil gambar sewaktu pementasan berlangsung, diharapkan supaya dapat menukarkan mod kamera anda kepada mod malam atau night mode dan dilarang menggunakan flash supaya tidak mengganggu fokus para pelakon. Anda semua digalakkan berkongsi video atau foto di media sosial. Namun jangan lupa tag kami, Budak Kaki Pentas, dengan hashtag Budak TBS Buka Panggung. Untuk makluman semua, pementasan ini diadakan sempena pertandingan cabaran Nogori Ado Bakat dan seramai 3 orang pelajar SMK Tunku Besar akan dinilai bagi pertandingan ini. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama menyaksikan pementasan ini. Dari Multipurpose Hall Asrama TBSS, Budak Kaki Pentas mempersembahkan monolog Tiga Penjuru, suara sangka. Oktober 2030. Ini kepala robot Sora yang ke-107 yang telah berjaya aku hancurkan. Aku tak tahu berapa ramai lagi manusia yang ada di luar sana. Yang aku tahu, robot-robot telah pun menguasai kawasan ini. Hutan dah tak selamat. Bandar pun dah tak selamat. Semua ni kerana robot-robot sangat mudah mengesan pergerakan manusia. Mereka semua terlalu sensitif dengan bunyi. Semua ni berlaku sebab manusia terlalu tamak nak kejar kemajuan. Semua benda nak dibuat dengan khidmat robot. Pergi shopping nak suruh robot. Pandu kereta pun nak suruh robot.
Semua benda nak robot. Akhirnya robot makan tuan. Ya, aku katakan ni sebagai robot makan tuan. Robot makan tuan. Jikalau satu hari nanti robot-robot tak guna ni berjaya dihapuskan, video ni akan menjadi saksi bahawa robot adalah sejenis hamba makan tuan. Aku masih ingat lagi hari di mana Papa belikan aku dan adikku Sofia 2 buah robot. Yang pertama Jet T12 dan yang kedua Anggama 305. Masing-masing diciptakan untuk meringankan beban ibu-ibu bermain dengan anak-anak. Sami, baju awak sudah siap dibasuh. Makanan tengah hari tersedia di atas meja. Saya akan ketikan atas kerana sekarang adalah waktu saya berhibernasi. Baiklah Gama, nanti apa-apa saya bagi awak tahu. Abang Zami, Sofia nak pinjam jet. Jet. Jom main dengan Sofia. Sofia nak nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star. Jom Jen, kita nyanyi dekat sana tau. Jom. Jen. Sofia kira tau. Sofia kira ya. 1, 2, mula. Senang kan? Semua benda boleh dibuat dengan robot. Akibat terlalu selesa dengan hidup, manusia semakin lupa dengan Tuhan. Semakin hari, hubungan manusia dengan Allah pun semakin jauh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba suatu hari, ada seorang hamba manusia yang bernama Anonymous telah berjaya hack ke semua robot dalam dunia ini menjadi enjin pemusnah. Satu demi satu negara dalam dunia tiba-tiba mengalami situasi yang tiba-tiba mengganas. Ni, kita mesti cari dan hapuskan
ada dekat kepala robot ni. Sebab tu, hari-hari yang aku keluar, aku berjuang. Aku dah hapuskan robot-robot sial ni. Topeng ni, mesti korang fikir aku sokong anonymous kan? Biar aku ceritakan. Apabila aku keluar daripada tempat ni, aku terpaksa sorok wajah aku supaya aku tak dikesan oleh robot-robot tak guna ni, yang aku adalah manusia. Ya, beginilah kehidupan manusia pada hari ini. Terpaksa sorok identiti sebab nak teruskan kehidupan. Tapi ada satu yang lebih jijik, lebih keji, terkutuk lagi. Manusia terpaksa hilang identiti diri sendiri di tangan robot yang dicipta oleh tangan manusia sendiri. Tidak. 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 Aku masih ingat lagi hari di mana adik aku Sofia mati dekat tangan Jack celaka tu. Abang Samir, Sofia nak main dengan Jack. Jack, jom lah. Main dengan Sofia. Main rumah-rumah dengan Sofia. Jack, jom lah. Kenapa tak nak main dengan Sofia? Abang Samir, tengok Jack, dia tak nak main dengan Sofia. Jack, jomlah Jack. Jomlah. Abang Samir! Abang Samir tolong! Abang Samir tolong! Sofia! 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 Tiba-tiba Jack menarik Sofia, mengangkat kepala Sofia, lalu menghanturkannya ke lantai berkali-kali. Kepala Sofia berdarah, badannya terkujur tak bermaya. Aku lari. Aku sorokkan diri aku di dalam sangkar. Tiba-tiba mama dan papa aku tiba di parkir kereta. Mama! 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 Jack mencekik kepala mama aku, mengangkat
apabila aku sudah tiada nanti. Ingatlah bahawa manusia pernah hidup di luar batasan kemanusiaan, sehingga melupakan fungsi kita sebagai manusia. Esok, aku akan terus keluar, berjuang menghapuskan sisa baki robot yang ada dekat muka bumi ini. Aku akan terus bertahan supaya manusia tidak pupus. Dengan itu, akulah Anonymous, manusia yang hidup tak beridentiti, demi meneruskan kewujudan kita